Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang kembali ke channel aku. So dalam video kali ni aku nak buat unboxing helmet baru yang aku beli dari Shopee. So sebab utama aku beli helmet ni sebenarnya aku ada beli motor lah. Tapi sebab helmet ni aku dapat daripada free gift daripada kedai tu tak berapa selesa, jadi aku decide untuk beli yang lagi okey based on review lah. Based on review dari internet, helmet ni cantik dan selesa. Okey, jom kita buka sama-sama lah. Banyak kasut nak buang. Itu dari segi packaging kotak ni sampai okey, cuma ada sedikit kemik. Ni handling by JNT ke apa dah tak tahu. Okey, so ni helmet dia. So untuk brand daripada MT Street Fighter, helmet sesuai untuk cross, skuter. Dia punya design yang agak unik, suka. Dan saiz yang aku ambil ni adalah saiz XL. Kalau XL dia kira 61 ke 62 cm, dengan saiz kepala aku lah setakat sebelum ni. Padding untuk helmet ni dia rasa agak lembut, dan bila tekan pun aku rasa berkualiti dan selesa. Compare dengan helmet LS2 aku sebelum ni, dia ada force sikit dekat aku punya long pipi lah. Tapi untuk yang ni dia ngam lah. Mungkin sebab yang ni bukan full face, pun ada cover tambahan baut depan lah, so tak pasti lah. Untuk jenis buckle dia pakai biasa, dia bukan pakai ratchet. Aku selalu pakai dan rasa memang solid. Yang penting untuk keselamatan lah sebenarnya. Bagi ventilation, aku rasa helmet ni banyak sangat lubang yang aku kena tutup dengan manual. Dia bukan macam helmet yang aku ada switch on off kan. In case kalau nak tengah ride tu hujan, manual. Itu kekurangan dia sikit lah. Tapi dari segi design aku memang suka. Tapi nanti bila aku ada ride dan review lah dia punya. Untuk visor pula, dia dah bagi smoke visor warna hitam. Mesti kalau malam macam mana, untuk siang memang cuna aku rasa. Berat pula helmet ni adalah dalam 1.5 kilo dengan helmet LS2 aku yang modular tu 1700. So ni lagi ringan dan lagi selesa. Aku rasa memang okey untuk daily ride. Aku beli helmet ni dalam harga bawah 300. So aku rasa memang agak berbaloi, sebab helmet ni kalau ikutkan market dia dijual dalam harga 500 ke atas. Kedai ataupun kalau tengok Shopee pun kebanyakan kedai jual 500 ke atas. Tapi yang ada satu kedai ni dekat Rawang, dia buat clearance sale aku rasa. Dia jual 200 lebih ke 300. So ni untuk first impression lah. Test ride lagi. Nanti aku dah test ride, aku akan buat video review untuk helmet ni.